Keadilan untuk pekebun. Saya mewakili MHO ingin memberikan penjelasan berhubung isu tanah di bawah lesen pendudukan sementara TOL di Pahang. Berdasarkan maklumat dan pandangan profesional daripada Mr. Chong, pakar tanah MHO, pertama, mengenai TOL yang telah luput. Memang TOL hanya boleh diperbarui tidak melebihi 3 kali. Namun, luputnya TOL tidak secara automatik menjadikan pemegang atau penduduk sebagai penceroboh. Selagi tiada notis pengusiran rasmi dan tiada tindakan pengambilan balik tanah oleh pihak berkuasa, pelabelan seperti itu adalah tidak tepat. Pengalaman Mr. Chong di Kampung Jinjang menunjukkan, penduduk yang telah mengusahakan tanah sejak 1960-an tanpa hak milik akhirnya diberi hak milik secara berperingkat melalui proses pemutihan, penyusunan dan penempatan semula. Persoalan yang wajar ditanya ialah, mengapa pendekatan sama tidak dipertimbangkan di Pahang? Kedua, kuasa pengurusan TOL dan tanah adalah hak penuh kerajaan negeri dan hanya boleh diuruskan melalui pejabat tanah dan galian ataupun pejabat tanah daerah. Sekiranya kerajaan memerlukan tanah kembali, tindakan hanya boleh diambil melalui proses pentadbiran rasmi, bukan melalui pihak ketiga atau tindakan mengejut di lapangan. Ketiga, dakwaan pelanggaran syarat TOL perlu dibuat dengan pemahaman sebenar kandungan TOL. TOL yang dikeluarkan sekitar 1970 sampai 1972 jelas bertujuan bercucuk tanam dan pertanaman dan tiada perincian spesifik jenis tanaman selain kategori umum. Perincian terperinci hanya wujud dalam hak milik tanah sah. Oleh itu, dakwaan pelanggaran syarat perlu dibuktikan, bukan sekadar andaian. Keempat, isu kebajikan pengusaha lama. Jika kerajaan prihatin, persoalan besar yang wajar dijawab ialah mengapa pengusaha yang telah mengusahakan tanah hampir 55 tahun tidak diberikan hak milik atau penyelesaian jangka panjang. Tindakan mengejut tanpa penyelesaian alternatif bukanlah pendekatan yang adil. Kelima, isu bidaan atau tender. Menurut pengalaman Mr. Chong, tanah kerajaan khususnya TOL tidak ditawarkan melalui bidaan atau tender terbuka. Semua urusan hanya boleh dilakukan melalui saluran pentadbiran yang sah. Kesimpulannya, isu ini bukan soal menentang kerajaan atau undang-undang. Ia adalah tuntutan terhadap keterusan, keadilan dan tanggungjawab pentadbiran bagi rakyat yang telah lama menyumbang kepada negeri. Pelabelan semata-mata tidak akan menyelesaikan masalah. Penyelesaian yang berasaskan undang-undang, rasional dan berpering kemanusiaan adalah satu-satu cara untuk menangani isu ini secara menyeluruh.